Okey, hari tu aku ada up satu video. Aku pergi makan cendol durian dekat Yong Peng, Johor. Cendol Mahkamah. Okey, durian dia memang premium, memang padu, memang best lah. Lokasi dia pun menarik. Tapi kali ni aku pergi, aku lupa yang durian tu ada musim. Kali ni aku tanya, ada cendol durian? Dia kata tak ada. Malu babe, menangis aku. Harapan aku nak makan cendol durian lagi. Menangis. Menangis konon. Jangan tak tahu malu. Ai, relax lah Mak Dara. Aduh. Tak apalah, walaupun tak ada cendol durian, kita hari ni kena cendol lain. Ini dia brother ni, tengok. Oh, tekun betul dia buat cendol. Ini aku order cendol kacang. Tak apalah, buat ubat rindu. Yang penting kedai yang sama. Kau tengok, cendol ni dia buat sendiri. Tengok dia punya tekstur pun tahu kan. Okay. Kacau dulu, baru kita sap dia. Memang best lah. Dia punya lemak, rasa semua memang cukup. Kat sini juga ada lempeng. Yang aku baru tahu ada puri ni. Tengok ABC pun ada, pun padu juga. Ini memang best lah pada aku kat sini. Angin pun kuat dekat sini. Puri dia bersuar gaban. Licin.